Itu soal jawab dialog yang diajar oleh Allah. Pak lelah ni para hadirin semua. Sampai sekarang pun kita pendakwah ni kena buat bermacam-macam cara, bermacam-macam uslub untuk nak beri faham kepada orang Islam. Ceramah ko, ngajar kitab ko, buat kedai kopi ko, ajak pergi patah ko, bila-bila hidup patah tu kita dakwah ko. Kita buat macam-macam cara bagi membolehkan Islam ni nak masuk dalam tipu manusia. Jangan duk ajar kita congong atas balesoh. Ngajar nyadati orang mari tak mari senyap tak ada apa. Itu cara lama. Allah Taala ajar dalam Quran ni bermacam-macam cara untuk memasuk ke Islam dalam hati manusia dengan soal jawab ko, dengan wak lolok kita faham ko. Itu wak lolok tak apa. Kau lagu mana pak cik? Kalau gini lagu mana? Kalau gini lagu mana? Kalau biar kita buka fikiran orang, biar fikiran orang terbuka, terima Islam. Dan kalau tak terima Islam juga, kita cari cara lagu lain. Buat jamu ke, buat surah ke, bela-bela buat surah, kita ceramah Islam.